محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Syurga. Jadi insyaAllah pada pagi yang mulia ini kita sambung lagi pengajian berkitab kita Qasasul Anbiya, yang mana masih lagi menceritakan tentang perjalanan kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah pun melihat bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan juga kaum Bani Israel daripada Fir'aun. Ya, diselamatkan melalui lautan yang terbelah. Kemudian mereka pergi kepada satu tempat nak menuju ke bumi Palestin tu tadi. Jadi nak bagi tahu di sini tuan-tuan, habis dah Firaun tu tadi, maka mereka pun hampir nak pergi ke tempat yang dijanjikan tanah tadi, iaitu bumi Palestin. Dan sampai saja di bumi Palestin tuan-tuan, yang ini yang berlaku, yang perkongsian pada bulan yang lepas lah. Ya, yang mana bila mana Nabi Allah Musa AS ajak kaum Bani Israel tadi, mari kita masuk ke dalam Baitul Maqdis untuk kita takluk kawasan yang ada dalam tu. Maka sebahagian daripada mereka mengatakan, tak apalah, kau pergi je lah wahai Musa bersama dengan Tuhan kamu. Bila dia bercakap begitu, bayangkan tuan-tuan, dahlah punya Allah bagi satu ruang dan peluang selamatkan daripada Fir'aun, dah selamat, dah orang kata tempat pun dah okey, nak tinggal masuk je. Boleh pula dia kata kepada Nabi Musa, tak apalah wahai Musa, kamu pergilah bersama dengan Tuhan kamu, kami duduk tepi sini pun jadilah. Kan dia tak mau masuk untuk berperang. Alasannya apa? Dia kata dalam tu ada orang-orang yang tubuh badannya besar-besar. Dia orang tak yakin dengan pertolongan Allah tu, padahal punyalah satu persatu mukjizat telah pun dipertunjukkan satu-satu waktu mereka dengan Nabi Musa. Ketika mana, kalau tuan-tuan ingat lagi peristiwa ular, tongkat Nabi Musa dicampak menjadi ular, makan kepada ular-ular kecil Fir'aun. Kemudian Allah berikan lagi azab kepada kaum Fir'aun, tapi sedikit pun tidak menjadikan mereka ni sepatutnya menambah lagi keyakinan, tapi ada perasaan takut dalam kaum Bani Israel. Sampai sekarang kalau kita tengok, ya, Israel sekarang ni pun kalau kita tengok, mereka ni berani disebabkan adanya orang yang di belakang tadi. Kalaulah tak adanya Amerika Syarikat, US, dia orang sendiri dia bergerak solo lah katakan, dah tentulah takut diorang tu semua. Sedangkan bila digempur dengan tentera-tentera Islam di Palestin, macam mana kita tengok dia punya lintang pukang dia lari, ya, takutnya diorang sampai sekarang pun diorang tak dapat habis lagi nak menakluki Gaza tu tadi. Itu antara yang perkara yang kita boleh nampak lah. Jadi itulah sifat, ya, sifat Bani Israel. Baik, sambungan kita pada pagi ini, kita nak tengok golongan yang menolak tadi. Sebahagian ada lagi yang masih lagi ikut dengan Nabi Musa AS, tapi sebahagian besar yang menolak tadi, yang bagi tahu kepada Nabi Musa, tak apalah wahai Musa, kamu masuklah dengan Tuhan kamu, kami tunggu sini, nanti kalau agak-agak dah menang baru kami masuk. Ini sifat orang-orang munafik. Kalau kita tengok dalam peperangan Badar macam tu juga, awalnya ramai dan yang nak menyokong Nabi tu, nak memerangi kaum, kita panggil kaum Quraisy tu kan, di perang Badar. Tengah ramai-ramai itu tadi, bila sampai hari kejadian nak berperang, apa yang berlaku? Ini yang kita tengok orang munafik, ya, sifat dia satu-satu buat alasan. Sebahagiannya kata, tak bolehlah ya Rasulullah, sebab waktu ini kami nak menuai tanaman yang tengah ranum, tengah dah masak ni tadi. Nanti siapa yang nak orang kata kutip buah dan sebagainya. Waktu ini ada saudara kami daripada jauh nak datang. Satu-satu buat alasan tak mau datang ataupun tak mau ikut Nabi berperang dekat peperangan Badar tersebut. Ini contohlah macam kita di Pekan Sekincan lah, tapi bukan kita. Ini contoh saja. Tiba-tiba ada orang ajak kita ni perang ni, kan, orang kampung ni pula kata, macam mana nak perang ni, cari alasan. Oh, padi nanti dah nak mesin ni, siapa nak uruskan padi? Itu contoh, ya, sehingga menyebabkan semua pakat tak mau ikut, yang ikut sebahagian kecil saja. Itu contoh gambaran. Baik, jadi telah kami sebutkan, disambung di sini tuan-tuan, mereka ini yang tak mau ikut ni, mereka duduk di satu tempat kawasan lapang yang dinamakan sebagai Padang Tih. Padang Tih ni tempat kawasan lapang ni lah, yang mana telah kami sebutkan keengganan Bani Israel untuk memerangi orang-orang yang perkasa yang ada dalam Baitul Maqdis tadi. Kemudian Allah menghukum mereka, iaitu mereka terkontang-kanting di Padang Tih. Dalam keadaan orang tak nak ikut tu,
Nabi Musa dan orang yang beriman ni dapat keluar daripada padang teh. Yang tak nak beriman, dia beriman, tapi yang tak yakin dengan Nabi, tak mau ikut dengan Nabi Musa ni, Allah jadikan hukuman pertama mereka terkontang-kanting di kawasan padang tersebut. Tak boleh nak keluar. Pergi ke kanan, pergi ke kiri, Allah jadikan mereka tersesat dekat kawasan padang tu, yang mana telah ditetapkan bagi mereka bahawasanya mereka tidak akan boleh keluar selama sehari. Boleh tahan lagi tuan-tuan, 2 hari bolehlah lagi kan pusing-pusing. Tapi tempoh diorang tersesat dekat padang tu disebut dalam Quran juga mengatakan selama 40 tahun. Bayangkan 40 tahun tersesat pusing-pusing dekat kawasan padang tu. Tak boleh nak keluar disebabkan azab Allah. Mereka ni tak mau ikut Nabi Musa untuk memerangi kaum yang ada dekat Baitul Maqdis tadi, dekat Palestin. Baik, kemudian diceritakan lagi di sini nak menerangkan kepada kita. Mereka menyebutkan bahawa Bani Israel sering mengadakan pertemuan dengan Nabi Musa berkaitan dengan pelbagai penentangan yang berlaku di antara mereka. Mereka mengusulkan kepada Musa agar memilih beberapa orang yang beriman, bertakwa dan bersih, yang membenci perilaku curang dan khianat. Waktu sebelum mereka ni terkepung dekat padang teh tu, mereka banyaklah bernegosiate, berbincang. Wahai Musa, ambillah orang yang paling beriman. Kami ni yang sedang-sedang ni tak apa, tinggal je lah, tak payahlah bawa sekali. Jadi diorang berbincang begitu. Dan ada yang kata ambilnya orang yang baik-baik ni, bawa dia. Kami ni tak berapa sangat lah, kan? Kalau boleh kami tinggal je lah. Itu antara ayat-ayat mereka ya. Mereka menyarankan Musa agar memilih seorang sebagai pemimpin bagi setiap 1000 orang. Nakkan jawatan pula. Kalau boleh Musa, setiap 1000 orang ambil seorang ketua. Dia nakkan jawatan tadi. Pemimpin bagi setiap 200 orang, pemimpin bagi setiap 50 orang, dan pemimpin bagi setiap 10 orang. Para pemimpin tersebut bertugas memutuskan perkara yang berlaku di antara Bani Israel. Apabila ada permasalahan bagi orang-orang yang mendatangi dan dia akan memutuskan perkara tersebut, maka Musa pun merealisasikan hal tersebut. Mereka ni macam-macam dah dia punya ni ya. Diorang punya sifat tu tadi tuan-tuan ya, nak macam-macam benda diorang nak. Mereka mengatakan Bani Israel memasuki tanah lapang di Bukit Sina pada bulan ketiga semenjak mereka keluar daripada Mesir. Mereka keluar daripada Mesir pada tahun pertama yang telah disyariatkan kepada mereka, iaitu awal musim bunga, dan perkiraannya mereka masuk kepada padang teh pada musim panas. Jadi tempat yang mereka berkumpul adalah di Bukit Sina pada awalnya lah. Mereka mengatakan Bani Israel singgah di sekitar Bukit Tursina. Musa mendaki gunung tersebut dan Allah mengajaknya bercakap. Yang di sinilah Allah memberikan, kita panggil syariat lah, kepada Nabi Musa AS tuan-tuan ya. Allah memerintahkan kepadanya agar mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada mereka, iaitu Allah dah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun dan bala tenteranya. Bagaimana mereka dibawa seperti di atas 2 sayap burung. Kemudian Allah memerintahkan agar memerintahkan kepada Bani Israel untuk bersuci, mandi, basuh baju untuk bersiap-siap menghadapi hari yang ketiga. Ketika hari ketiga telah tiba, maka hendaklah mereka berkumpul di sekitar gunung Tur Sina. Dah cukup hari ketiga, kena berkumpul dekat gunung Tur tu. Jangan ada seorang pun daripada mereka yang mendekati gunung tersebut. Sesiapa yang mendekatinya maka dia akan dibunuh, bahkan binatang pun tidak diizinkan mendekatinya. Sebab pada masa ini Nabi Musa AS nak menerima wahyu tadilah, syariat tuan-tuan ya. Baik, pada hari ketiga terdapat sekelompok awan yang besar berada di atas gunung. Dalam awan tersebut terdengar suara-suara kilat dan suara terumpet yang sangat keras sekali. Orang Bani Israel merasa terkejut sekali mendengarnya. Mereka keluar dan berdiri di tepi gunung. Ini nak menceritakan keadaan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajaknya bercakap Nabi Musa itu tadi tuan-tuan. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menuruni gunung tersebut dan memerintahkan Bani Israel untuk mendekat ke gunung mendengar wasiat Allah. Maka Musa memerintahkan para pembesar agama dan ulama mereka untuk mendekat ke gunung. Maka mereka pun mendaki gunung agar lebih dekat. Apa maksudnya tuan-tuan? Selepas saja berlaku peristiwa Allah berkata-kata dengan Nabi Musa pun turun ke kaki gunung untuk menyampaikan syariat tadi. Apa syariatnya? Ini kita tengok sama-sama. Baik, macam Nabi kita Muhammad SAW, dia turun wahyu secara berperingkat-peringkat ya, daripada awalnya di kota Mekah,
iaitu larangan kita panggil tak ada lagi syariat ibadat ni, lebih kepada mendekatkan kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah. Itu perkara pertama. Baik, maka apakah Musa terima tuan-tuan? Disebutkan di sini dalam Quran pun ada menjelaskan, iaitu menyampaikan kepada mereka 10 kalimat. 10 kita panggil sebagai tanggungjawab lah, ya, ataupun arahan. Iaitu pertama, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekutukan Allah. Itu amaran yang pertama ataupun tugasan pertamalah orang Bani Israel ni. Sama dengan kaum-kaum nabi-nabi yang sebelum ni, daripada Nabi Adam, Nuh, Idris, sampai Nabi Muhammad, semuanya kalau kita lihat, pertama mesti beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan, jangan menduakan Allah. Itu perintah pertama. Yang kedua, dia kata apa? Larangan untuk sumpah palsu atas nama Allah. Yang sumpah palsu ni apa? Contoh, ya, kita tengok ada orang dia ni tak tahu pun benda tu betul ke tidak, ya, ataupun dia ni nak fitnah seseorang tu tadi, jadi dia pun sanggup bersumpah, aku yakin memang dia ni sungguh buat jahat, demi Allah dia buat sungguh kejahatan tu tadi, padahal orang tu tak buat pun. Jadi dia sumpah dengan nama Allah tu perkara yang dilarang, ya, oleh Allah, dan diperintahkan kepada Nabi Musa, sampaikan kepada Bani Israel, jangan sekutukan Allah, jangan sumpah palsu. Yang kedua. Yang ketiga, perintah untuk menjaga hari Sabtu sebagai hari ibadat. Kita orang Islam, hari Jumaat sebagai hari untuk kita berkumpul kan. Tapi bagi orang-orang Bani Israel, hari Sabtu adalah hari ibadat bagi mereka. Perkara tersebut berlaku kerana Allah telah menghapuskan syariat ibadat pada hari Sabtu, ketika mana kita pula ambil kepada hari Jumaat. Kemudian yang keempat, hormatilah ayah ibu sepanjang hidup. Kalau nak panjang umur, kena hormat orang tua. Ini Nabi Musa pesan daripada Allah, ya. Dia kata apa? Nak panjang umur tuan-tuan, kena hormatilah ayah dan ibu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, berbaktilah pada mak ayah kita sepanjang hidup kan. Baik, yang kelima, janganlah engkau membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, mencuri. Yang ke-8, bersumpah kepada sahabatmu dengan sumpah palsu. Tadi yang awal kita panggil sebagai sumpah orang yang bersumpah atas nama Allah. Yang ini sumpah palsu tuan-tuan. Dia jadi saksi, ya, kemudian dia bersumpah dengan sumpah palsu, kononnya nak menyelamatkan kawannya tadi. Kemudian janganlah kau melihat isi rumah sahabatmu. Isi rumah sahabatmu ni apa tuan-tuan? Berdengki. Tengok kawan kita rumah apa benda ada dalam rumah dia. Tengok masuk rumah, besar betul. Dia punya sofa, dia punya perabot kelengkapan. Jadi timbul dengki. Dekat situ Nabi Musa larang kita melihat isi rumah sahabat, takut nanti timbul perasaan dengki. Kemudian dia kata apa? Yang ke-10, yang ini yang ke-9 ni, janganlah engkau tertarik terhadap isteri orang lain. Isteri orang lain tertarik. Ada tak kita tertarik isteri orang lain? Biasa kita tengok isteri kita, tengok macam biasa saja. Tengok bini orang rasa luar biasa. Ini banyak biasa berlaku lah, ya, padahal bini kita dah okey, cantik sungguh dah. Maksud kata okey. Sebab kita tak tahu kat bini orang tu nanti, cuba tanya suami dia macam mana. Kan dia pun rasa kamu tengok je macam tu. Kalau kamu tahu sebaliknya, kamu akan tahulah sebaliknya. Sebab tu nak tahulah baik buruk seseorang tu, tuan-tuan, kena tanya orang yang dah biasa dekat dengan kita. Sebaik-baik orang macam mana pun. Sebab tu Nabi sebut, ya, perkara yang antara menjadi salah satu contoh, ya, ketika sahabat tanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah perilaku Nabi SAW di rumah, maka jawab Aisyah, Nabi akhlaknya seperti mana khuluqul Quran, akhlak Quran. Macam mana Nabi di luar, macam itulah sifat Nabi di dalam. Itu menandakan apa tuan-tuan? Iaitu nak tahu orang tu baik ke tidak, tanya orang rumah dia, bini dia. Dia tahulah macam mana baiknya ke tidak lelaki tadi. Kat luar semua orang boleh buat baik, kan, orang boleh pakai jubah, pakai serban, tapi yang tahu orang rumah sajalah. Kalau kita tanya macam mana, kita puji suami dia kan, kata baik abang Haji tu, ya, dekat luar dia pemurah dengan kawan-kawan belanja makan. Tapi bila tanya bini, ustaz, saya je tahu Ustaz macam mana perangai dia. Kat rumah garang sungguh, ya, nak belanja makan langsung tidak.
kat orang luar bolehlah dia belanja. Kami ni anak, isteri tak ada, kedekut sungguh, langsung tak nak belanja. Saya ajak dia keluar makan pun dia tak nak. Contohlah ya. Tapi nak beritahu apa? Itulah contoh gambaran. Orang yang lebih dekat lebih tahu tentang perilaku kita tadi. Dan janganlah dikata apa yang terakhir, engkau tertarik kepada hamba lelaki, hamba perempuan, lembu, keldai, sampai macam tu sekali tuan-tuan, dan apa pun yang menjadi milik orang lain. Maksud yang 10 ni iaitu jangan ada perbuatan hasad. Dinisbahkan lembu, keldai ni sebab itu tunggangan, kita panggil kenderaan yang ada pada zaman Nabi Musa. Zaman sekarang kita bolehlah disebahkan pada kenderaan kawan-kawan kita yang pakai. Kita tengok kawan kita pakai, ish, besar kereta dia ni, pakai kereta pula, kereta mewah, dah timbul hasad dengki. Padahal Allah berikan rezeki pada kawan kita tadi. Sebab tu dilarang mempunyai hasad. Itu 10 perkara yang Nabi Musa pesan kepada kaum Bani Israel. Baik. Kemudian dikatakan dekat sini dalam Quran menceritakan juga bagaimana mereka menyebutkan 10 kalimah dan pelbagai wasiat tadi sebagai hukum-hukum yang beragam, macam-macam jenis tadi. Dan maka perkara-perkara tersebut terus dan tetap berlaku dalam julat waktu beberapa tahun. Jadi orang Bani Israel ni bila dengar Nabi Musa pesan macam tu, mereka akur, mereka patuh, tapi hanya pada waktu beberapa tahun saja. Biasalah perangai orang Bani Israel ni, Yahudi. Setelah itu muncullah kemaksiatan daripada kalangan-kalangan orang yang dibebani untuk merealisasikannya. Dia orang rasa macam merenyah, beratlah, malas nak buat. Nabi kata jangan hasad dengki, ada yang dah berhasad dengki. Nabi Musa kata jangan berzina, ada juga yang dah berzina. Selanjutnya mereka mencampakkan secara keseluruhan dan menghapus serta menggantinya di mana sebelumnya merupakan syariat yang sempurna. Dia orang tukarlah. Macam kita lah juga, Nabi kita pesan tutup aurat, ada juga yang langgar tak menutup aurat. Nabi kata jangan hampiri zina, ada juga yang berzina. Begitu maksud dia. Maka hanya Allah lah segala urusan baik, sebelum maupun sesudahnya. Dialah yang menetapkan sesuai dengan kehendaknya dan berbuat sesuatu dengan keinginannya. Kemudian Allah mengurniakan lagi kepada Bani Israel, telah menyelamatkan mereka daripada musuh dan membebankan mereka daripada himpitan-himpitan yang berat itu tadi. Dalam ayat yang lain menceritakan, ni antara perkara-perkara yang Allah berikan satu nikmat yang kita rasakan hidup di dalam kehidupan kaum ni tadi tuan-tuan, menunjukkan kepada kita Allah memberikan Bani Israel dah macam-macam dah nikmat. Antaranya tuan-tuan kita boleh kongsikan dekat sini, Allah menyebutkan kurnianya dan kebaikannya. Dia telah menyelamatkan mereka, kemudian sebab Allah akan menurunkan lagi hukum hakam, tapi mereka telah melakukan kerosakan. Kemudian mereka telah pun menuju kesusahan dan kehausan dalam menempuh perjalanan di daerah tidak ada tanaman sekalipun. Di pagi hari mereka mendapatkan yang ni tuan-tuan, kalau pernah dengar istilah ni, manna wasalwa. Maklumlah tempat kawasan yang mereka tinggal tersebut untuk buat sementara waktu tu tidak mempunyai makanan dan juga minuman. Jadi antara nikmat yang Allah bagi kepada kaum Bani Israel tadi, mereka tak payah susah-susah cari makanan, yang mana Allah sendiri turunkan makanan daripada langit. Yang dipanggil di sini tuan-tuan untuk memenuhi kehidupan mereka. Di pagi hari mereka mendapatkan manna. Manna ni apa? Disebutkan manna wa salwa. Wa tu dan lah. Manna dan salwa. Manna ni iaitu sejenis makanan yang Allah berikan berupa dalam bentuk seakan-akan macam tepung lah. Bila diorang ambil, diorang boleh jadikan satu makanan roti yang mana berwarna putih bersih dan juga rasanya manis. Allah bagi sebab makanan tumbuhan tak ada dekat tempat kawasan diorang ni tadi. Tapi ada pesanan yang mana mereka hanya boleh mengambil sekadar memenuhi keperluan mereka hari tersebut dan hari esok. Diorang tak boleh ambil banyak. Contohlah dekat bekas Kincan ni contoh je. Makanan kita tak ada, bendang kering, kontang apa semua. Jadi Allah turunkan satu bentuk makanan yang berupa macam tepung. Bila kita ambil, kita boleh buat roti. Rotinya putih bersih, rasanya manis. Tapi tak boleh ambil banyak. Kadang orang ni kedekut. Dia kata, mana boleh Ustaz? Kalau alang-alang dah ambil ni, saya nak ambil satu guni.
Kan senang sikit, nanti esok, lusa, minggu depan senang saya nak makan. Tapi Allah pesan apa? Jangan. Allah suruh ambil sekadar yang boleh makan hari ini dan esok je. Kalau ambil lebih, apa berlaku tuan-tuan? Sesiapa yang menyimpannya untuk lebih dari itu, tamak ni, dia ambil banyak sangat kan, maka akan rosak. Kalau dia buat roti, hari ketiga akan busuk, basi, tak boleh makan. Sebab tu ambil hari ni untuk makan hari ni dan esok je. Nanti besok ambil lagi. Allah akan turunkan lagi. Dan sesiapa yang mengambilnya hanya sedikit atau mengambil banyak yang tidak sampai berlebih-lebihan, ikut pada kuantiti keluarga masing-masing lah. Kalau tuan-tuan kat sini yang ada anak 10, ambillah lebih sikit untuk anak 10 tadi kan. Kalau anak ada 2, ambillah ngam-ngam cantik untuk makan sampai esok je ni. Jadi siapa yang ambil sikit, ya, Allah kata dan Nabi Musa menyebutkan, maka akan cukup baginya. Ngam-ngam cantik itu dinamakan sebagai manna, ya, nama dia. Dengan manna tersebut, maka mereka dapat membuat roti yang sangat putih warnanya dan manis rasanya. Kita pun tak tahu rasa macam mana. Itu zaman Nabi Musa itulah. Dan ketika petang hari, tadi pagi dapat makan roti putih tadi, petang nak makan apa pula? Pokok tak ada. Padi, macam kita adalah padi juga, adalah pokok pisang dan sebagainya. Dan ketika petang hari, mereka akan dipenuhi dengan salwa. Pernah dengar salwa, ya? Kalau nama orang salwa, ini maksud salwa tadi lah. Salwa ni apa tuan-tuan? Salwa ni sejenis burung, seakan-akan seperti mana burung puyuh, yang mana mereka dapat mengambilnya tanpa harus susah payah. Nak bagi tahu apa? Burung puyuh tu, sejenis macam burung puyuh, salwa ni jinak sangat. Kalau nak kena memburu, payahlah pula kan. Dapat burung, payah kita nak kena tangkap ni, nak kena jerat lagi, nak kena kejar. Ya, yang ni senang, dia orang panggil je datang. Datang terus boleh makan, terus boleh buat makanan lah, boleh masak. Ya, kita pun kalau beli ayam, beli itik, nak kena kejar dulu. Kejar dulu satu kampung baru boleh rasa kan. Tapi yang ni Allah bagi salwa ni berupa sejenis burung, senang sangat nak tangkap. Panggil sekejap dia sampai. Ataupun untuk dikatakan sini anak-anak yang kecil, anak kecil pun boleh ambil. Nak bagi tahu apa? Betapa jinaknya salwa ni tadi. Okey. Jadi kalau ada nama orang perempuan nama salwa, bukanlah jinak macam burung tadi, senang pula nak tangkap kan. Cuma ni gambaran je lah. Ya, di gambaran maksud salwa tu sejenis burung yang jinak. Mereka dapat mengambilnya sebatas keperluan mereka untuk makan malam. Jadi burung ni untuk makan petang, bawa ke malam lah. Sebab kalau pagi sampai tengah hari makan roti tadi. Jadi di musim panas pula, maka Allah akan menaungi mereka dengan awan yang dapat menghalau panas matahari dan sinarnya. Jadi banyak nikmat Allah bagi sebenarnya pada Bani Israel ni. Dahlah dapat makan manna tadi, kemudian salwa pula. Lepas tu bila hari terlalu panas, Allah datangkan pula awan bagi redup kawasan tempat mereka tu tadi. Sebagaimana yang didapati dalam firman Allah yang bermaksud, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 41. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku penuhi janjiku kepadamu. Maksud kata akur taat dengan perintah Allah, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan daripada kitab yang dipanggil sebagai kitab Taurat tadi, dan janganlah kamu menjadi orang-orang pertama yang kafir. Jadi nak menunjukkan kepada kita beberapa perkara nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu tadi. Kemudian disebutkan lagi, selain daripada itu tuan-tuan, Allah bagi lagi nikmat yang seterusnya. Allah menyebutkan nikmat-nikmat dan kebaikan yang diberikan kepada mereka, manna, salwa tadi yang kita dah sebut, dua jenis makanan yang sangat lazat yang diperolehi tanpa perlu bersusah payah. Dan kemudian Allah menurunkan manna di pagi hari, menghantarkan burung-burung salwa di petang hari. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar tu kan, pukullah tongkat kamu ke atas batu. Sebab air tak ada kat kawasan tersebut. Pukul tongkat ke atas batu, terpancarlah dekat sini dikata apa? Iaitu dengan jalan Musa memukulkan tongkatnya ke batu yang mereka bawa, lalu memancarkan daripadanya 12 mata air. Batu besar, pukul dengan tongkat, keluar 12 pancuran air, yang setiap pancuran air tersebut mewakili kepada suku-suku, puak-puak
yang telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dia punya macam orang kita lah, nak bagi tahu diorang ni Bani Israel, tapi dalam Bani Israel tu ada 12 suku, 12 orang kata puak. Macam kita orang Melayu lah. Orang Melayu bila sebut Melayu, Melayu kan terpecah beberapa jenis bangsa juga. Ada kaum suku Banjar. Orang Banjar minum dekat pancuran yang pertama. Itu maksud begitu. Jadi dia tahu dah pancuran pertama ni untuk tim orang Banjar je. Sebab nanti kata tak bergaduh, berebut. Yang kedua untuk orang Jawa. Jadi orang Jawa akan minum dekat pancuran yang kedua. Nak kita faham macam itulah. Kemudian ada orang apa lagi? Orang Kampar ke, orang Melayu Perak ke, contohlah macam-macam jenis kan. Orang Kedah, macam tu. Jadi pakat masing-masing ada dia orang punya pancuran tu tadi. Kemudian Allah memancarkan mata air yang sangat banyak yang dapat mereka gunakan untuk minum, untuk dirinya dan haiwan ternakan mereka, serta mereka simpan untuk keperluan mereka. Banyak sungguh. Maksud kata air itu cukup sangat dah. Itu nikmat yang sangat besarlah Allah bagi. Sebab sementara mereka nak pergi berhijrah ke bumi Palestin tu tadi, dekat kawasan Bukit Tusina itulah, mereka duduk dulu buat sementara waktu di situ. Dan kemudian bila mana keadaan semakin panas, yang ini Allah bagi pula satu nikmat, menaungkan awan di atas mereka agar tidak tersengat dengan sengatan panas matahari. Sangat panas, Kalau tuan-tuan yang ada rezeki yang pergi ke tempat Timur Tengah, di kawasan Arab, di kawasan Mesir, di kawasan yang sekitarnya, mereka ni kalau panas, panas sungguh. Sehingga kan pernah satu tahap, satu keadaan kalau tuan-tuan pecahkan telur pun boleh masak. Nak bagi tahu apa, panas sungguh kalau sampai musim yang panas betul-betul itulah. Jadi perkara-perkara di atas merupakan nikmat dari Allah yang sangat besar dan melimpah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Padahal Allah dah bagi macam-macam tu. Tapi ada lagi yang mereka ni tak puas hati. Nak lagi benda yang maksud kata di sini tuan-tuan, tak syukur dengan nikmat yang Allah bagi. Nak lagi, nak lebih lagi. Dan tidak mahu mensyukuri serta tidak melaksanakan ibadah dengan benar. Nikmat dah banyak tapi ibadahnya kurang. Jadi na'udzubillah min zalik lah. Kita tak nak jadi golongan seperti mana kaum Yahudi Bani Israel ni. Kita sekarang ni nikmat banyak lah tuan-tuan kan. Kita boleh makan macam-macam, kita boleh minum macam-macam jenis minuman, ada isteri lagi, pakaian lah lengkap macam-macam, duit dekat bank ada, nak makan apa cakap saja, tapi ibadatnya kurang. Kita takut bila ibadat kurang, maka Allah akan balas dengan satu persatu azab. Kita tak nak macam tu. Jadi kebanyakan dari mereka tidak sabar dan cepat merasa bosan dengan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian mereka meminta agar nikmat tersebut diganti dengan apa yang ditumbuhi di bumi. Dia kata, wahai Musa, bagi lagi yang lain. Kami ni bosan dah asyik hari-hari makan mana, makan salwa, makan mana, makan salwa. Bosan dah pula kan. Padahal sedap tu, lazat makanan daripada syurga tuan-tuan. Tapi itu pun orang tak nak. Yang mana Allah gantikan lagi. Maka Allah berikan pula sayur-sayur yang tumbuh kat bumi tadi. Timun, bawang putih, kacang adas. Nanti tuan-tuan boleh google lah. Kacang adas ni sejenis kacang yang boleh dimakan juga. Dan bawang merah. Maka Musa AS pun marah dan mencela ungkapan mereka tersebut seraya berkata, bila selalu sangat ni mempertikaikan, tak puas, tak syukur, maka Nabi Musa pun kata apa? Mahukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kamu ni tak bersyukur ke? Kalaulah Allah gantikan benda ni sebagai ganti yang lagi rendah, kamu nak? Kalau kamu tak nak, kamu pergi kat kota dalam tu tadi, masuk dekat kota yang dijanjikan. Bila suruh masuk, tak mau masuk. Tapi bila mana kita Allah bagi nikmat, dia pula tak puas hati. Itu maksudnya lah. Sebab tu tuan-tuan dikata dekat sini, iaitu yang kalian minta dan kalian inginkan untuk mengganti nikmat-nikmat yang kalian rasakan tersebut ada pada penduduk kota kecil dan besar. Jika kalian turun kepada mereka, maka kalian akan mendapatkannya, iaitu turun darjat kalian yang tidak patut. Kalian akan mendapati di kota tersebut segala-galanya yang kalian inginkan berupa makanan yang murah dan makanan yang buruk. Namun di sini aku tidak dapat memenuhi permintaan kalian tersebut dan tidak akan memberikan lagi mana yang telah kalian cela. Sebab kan kamu nak sangat kan? Okey, tak apa, mana ni tak dapat dah.
Baru dia orang menyesal nanti. Walhal mana tu punyalah sedap, putih, bersih, manis. Lepas pada ni kamu masaklah sendiri daripada sayur tadi, timun, bawang putih, kacang, bawang merah. Lagilah benda yang tak berapa nak sedap kan. Itu yang dikatakan sebagai nikmat yang ditarik. Seluruh sifat-sifat di atas adalah sifat mereka kaum Bani Israel yang menunjukkan bahawa mereka tidak mahu meninggalkan perkara yang dilarang sebagaimana yang didapati daripada firman Allah, dan janganlah kamu melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan sesiapa yang ditimpakan oleh kemurkaan maka sesungguhnya binasalah mereka itu. Jadi nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan pengajaran daripada kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kaum Bani Israel di padang Tur Sina ni, ya, yang padang Tih tadi tuan-tuan, akhirnya mereka mati, ya tuan-tuan. Disebutkan dalam ni yang tak mau ikut tadi tu, mereka mati dalam keadaan tersesat selama 40 tahun, yang itu habis. Yang hidup ni, yang dapat mana wasalwa ni, yang dapat keluar daripada padang tu bersama dengan Nabi Musa AS. Tapi mereka pun mempertikaikan juga ni satu-satu, tak puas hati. Makanan ni bosan, jemu dan sebagainya. Yang itu Nabi Musa mengingatkan kepada mereka, jangan melampaui batas. Nanti Allah akan memberikan azab satu persatu tu tadi. Jadi nak bagi tahu kepada kita, segala nikmat yang Allah bagi, hendaklah kita syukuri segala nikmat tersebut. Nak syukur nikmat ni senang saja tuan-tuan. Lihat kalau benda tu berunsurkan kepada benda akhirat, kita tengok orang yang di atas daripada kita. Contohlah kita tengok kawan kita ni rajin datang masjid, pegang sekincan. Jadi kita pun rasa dengki, rasa tak puas hati, rasa macam geram sangat. Tapi geram tak puas hati itu bukan apa, kita rasa nak macam dia. Itu tak apa. Tapi kalau geram nak melemahkan dia, itu tak dibenarkan tuan-tuan, ya. Jadi kalau berdengki dengan kebaikan orang dengan niat untuk kita buat macam dia, yang itu dibenarkan. Tapi kalau berdengki dengan orang yang hal-hal dunia, kita tengok pada hal-hal dunia pula, kena tengok orang yang lebih bawah pada kita. Tak boleh lihat pada orang pada atas. Contoh, hal-hal dunia ni apa? Tentang kereta yang dipakai, rumah yang kawan kita ada, apa lagi tuan-tuan, isteri, anak. Yang itu kita tengok orang yang di bawah lagi. Sebab kalau kita tengok hal dunia pada orang yang di atas, akan menimbulkan tak puas hati, akan menimbulkan orang kata tak syukur atas nikmat. Contoh, bila kita tengok kawan kita ada isteri, ya, ada isteri, kita pun ada isteri dah, ya, yang mana kita kena syukur dengan isteri kita ni, paling tidak pun dia boleh sediakan makan minum untuk kita. Orang tu belum tentu lagi. Kemudian kalau kita tengok ada kawan kita yang pakai kenderaan, kita dah ada kenderaan, sekurang-kurangnya kita dah ada kenderaan yang boleh bawa kita ke hulu kilir. Ya, kita dah ada anak, orang lain ada yang tak ada anak. Kan berapa ramai orang yang nak anak tapi tak dapat, tapi Allah bagi kita anak. Jadi kita kena syukur. Jadi gunakan anak tersebut untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Itu maksud dia, ya. Jangan jadi seperti mana kaum-kaum Bani Israel ni tadi. Kemudian dikata apa di sini, iaitu akan hancur, dan sungguh Allah telah menghancurkan dan memporak-perandakan mereka, dan mereka pun ditimpa murka Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Allah sebut lagi dalam surah Taha, Allah menggabungkan ancaman yang keras tersebut, memberikan harapan bagi orang yang mahu bertaubat dan tidak meneruskan dalam mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi pada orang yang nak bertaubat, menyesal di atas apa yang telah dilakukan, Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Jadi tuan-tuan jangan rasa macam, ustaz, banyak dosa saya ustaz, daripada saya remaja naik dewasa sampailah umur 40 tahun ni ataupun 50 tahun, sekarang dah baru saya nak bertaubat. Jangan risau tuan-tuan, sebab pintu taubat terbuka seluas-luasnya. Dosa kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan, dengan syarat kita bertaubat. Allah akan sayang, Allah akan terima. Itu beza kita dengan Allah, ya. Kalau kita dengan manusia, kita minta maaf, orang mungkin susah nak maafkan. Ataupun kalau dia maafkan pun, dia tak akan melupakan dosa yang kita buat pada dia. Tapi kalau dengan Allah, buatlah banyak macam mana pun dosa, bila kita patah balik bertaubat, maka Allah akan ampunkan, dan Allah melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Plus tambah lagi, Allah sayang lagi pada kita. Allah sayang pada orang yang datang dan bertaubat tuan-tuan, ya. Tapi bagi orang yang mengikut langkah syaitan, yang ini akan terimalah azab dan akibatnya. Dan sesungguhnya Aku, kata Allah, Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh
kemudian tetap di jalan-jalan yang benar. Jadi kita ambil yang itu. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan, yang seterusnya nanti kita akan sambung. Yang ini apa pula berlaku kepada kaum Bani Israel. Kisah Nabi Musa ni panjang. Yang ini kita akan sambung pada pertemuan akan datang, yang mana permintaan ar-ru'yah. Tadi dah dapat makan, dapat mana, dapat salwa, dapat air, dapat awan melindungi. Sekarang ni kita tengok pula nanti kisah di mana permintaan ar-ru'yah, nak melihat Allah. Boleh ke sebenarnya nak tengok Allah ni? Dan apa yang berlaku ketika mana Nabi Musa nak melihat Allah? Ada sesuatu benda yang terjadi. Yang itu kita akan kongsikan pada pertemuan akan datang. Kita tengok apa yang berlaku. Dan kemudian kita akan sambung juga, yang ini perangai Bani Israel lagi, iaitu terhadap anak lembu, iaitu kaum, kisah penyembahan orang-orang Bani Israel terhadap patung anak lembu ketika Nabi Musa tak ada. Nabi Musa bermunajat pada Allah di Bukit Tur Sina. Yang di bawah ni duk cari apa kami nak buat ni. Tengok-tengok ada satu iblis meminta mereka ni menyembah patung yang diperbuat berupa dengan seakan-akan anak lembu. Kenapa diorang sembah dan apa akibatnya? Yang ini kita akan lihat pada pertemuan yang akan datang juga. Saya akan kongsikan. Baik, itu dulu buat setakat masa yang ada. Semoga kita dapat mengambil pengajaran daripada sambungan kisah Nabi Musa ni tadi, iaitu syukurilah di atas segala nikmat yang Allah dah berikan. Janganlah kita ada perasaan hasad, dengki dengan nikmat yang ada pada kawan-kawan kita, tapi kita usahakanlah untuk berdengki ke arah yang kebaikan boleh. Contoh untuk ibadat, kawan kita banyak ibadat, kita dengki, kita pun nak macam dia juga. Bukan kita nak jatuhkan dia, kita nak tiru dia dan nak jadi lebih daripada dia. Itu boleh. Tapi kalau yang sebaliknya dilarang tuan-tuan ya. Baik, jadi itu dulu dengan sekadar masa yang ada. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.